Seorang pelajar kolej ditemui maut selepas rumah didiami bersama 4 ahli keluarga di Sungai Petani Kedah terbakar awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 4.30 pagi tadi, Amir Hamzah Samsul, 20 tahun, meninggal dunia di loteng bilik dipercayai akibat lemas terhidu asap. Kebakaran membabitkan rumah teres dihuni 5 sekeluarga di lorong Astana, Bandar Seri Astana. Jasad Amir Hamzah ditemui dalam keadaan memeluk seekor kucing kesayangannya di loteng bilik di bahagian tengah rumah. Mangsa ialah penuntut semester 4 Diploma Pengurusan Perniagaan di College Vocational Butterworth, Pulau Pinang. Manakala bapanya, Syamsul Khairuddin, 54 tahun, kini dirawat di Zon Merah Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani akibat terhidu asap. Ibu mangsa Hasli Zaharun, 49 tahun, bersama anak sulung dan bongsu keluarga berusia 22 dan 12 tahun, sempat menyelamatkan diri keluar melalui pintu belakang rumah. Jiran keluarga itu terkilang kerana tidak berdaya